bertuah lah kerana kita dapat bersama dengan Dr. Junaidah binti Zakaria yang merupakan pakar dalam bidang ni, dan tajuk kita hari ini juga agak berat ya, tapi sangat relevan. Ya Dr. Jun, kita akan membincangkan tentang kerumitan tingkah laku manusia dalam keselamatan. Sebagai permulaan, mungkin Dr. Jun boleh kongsikan kenapa isu manusia ni selalu dikatakan perkara paling sukar untuk dikawal berbanding mesin atau teknologi. Okey, baiklah. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Jelas. Boleh ya? Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, lewat petang ya. Selamat malam saya ucapkan kepada moderator Dr. Wan. Apa khabar Dr. Wan? Malam masih bertenaga Alhamdulillah, kita memang sentiasa bertenaga Dr. Jun. Okey, Banyak tanggungjawab kita. betul. So daripada kru MZE dan seterusnya kepada semua peserta pendengar podcast yang saya hormatilah. Okey, so alhamdulillah, terima kasih atas jemputan untuk saya berkongsi mengenai tajuk pada hari ini engaging the complexity of human barriers in safety. Okey, sedikit pengenalan lah mengenai diri saya. Okey, so saya Dr. Jun. My background is not in psychology so disclaimer saya bukan psikologis, saya juga bukan licensed therapist maupun counselor, but I did teach and learn a lot about this psychology in safety towards my experience while teaching, reading books, my reading journals, article, doing research, and in doing my PhD as well lah. Okay, so basically my background memang solely OSH lah, Occupation Safety and Health, my degree, my masters and my PhD. So that's a bit about my background sebab kadang-kadang bila kita bercakap mengenai isu psikologi ni kan, kita memang nak orang yang pakar di bidang ni lah. So saya explain awal-awal, so ilmu yang saya ada ni mungkin tidak sedalam macam pakar-pakar yang betul-betul mengkaji mengenai psikologi ataupun mengkaji mengenai human brain otak manusia dan sebagainya. Tapi towards the application of psychology in safety, insya-Allah saya akan berkongsi lah. Okay, so back to soalan moderator tadi. Betul ke manusia ni sering dikatakan perkara sukar untuk dikawal lah. So dalam perspektif safety and health sebagai seorang pensyarah dan yang macam saya cakap lah, based on teori kita tidak boleh lari lah daripada hujah ini sebab manusia ni dia kompleks lah. Okay, so that's why saya choose the topics for today the complexity of human. So bila human ni dia kompleks, dia ada perkara yang kita perlu dalami dan kita perlu fahami dalam mana kita nak mengawal dia punya tingkah laku, attitude, persepsi dan sebagainya dalam tingkah laku selamat dan sebagainya. So yes, human antara yang sukar untuk kita kontrol because human are complex. Okay, itulah jawapan saya. Baik Dr. Junaidah, disebabkan oleh kompleksnya human ni, nak dibandingkan dengan mesin kan, apa kata kita tengok dari sudut kemalangan yang berlaku dalam industri, di mana kita selalu dengar istilah human error. Betul. Adakah doktor setuju kalau kita katakan bahawa kebanyakan kemalangan tu semua salah manusia? Atau sebenarnya ada kerumitan lain yang kita terlepas pandang dalam sistem kerja kita? Baiklah, Doktor Moderator semakin mencabar soalan ni sebab dia terus tanya setuju tak setuju tu. Okay, so before saya go for this human error tu, suka jugalah saya mengatakan yes, based on contention, hujah-hujah yang sebelum ni, saya rasa ramai juga telah sedia maklum dan membaca, mengetahui through seminar, through readings and you punya formal education pun banyak mengatakan bahawasanya kemalangan insiden yang berlaku di tempat kerja disebabkan oleh tingkah laku tidak selamat lah. Itu daripada satu pandangan, sudut pandang Heinrich lah 1951 Heinrich William Heinrich. So the contention of Heinrich ni dia become more, kata orang kaji dan kita kena percaya memang
kebanyakannya insiden boleh disebabkan oleh manusia. So selain daripada Heinrich punya teori, dia come up pula with the domino tu, domino model of accident causation. Okay, siapa kalau kata still ingat saya refresh balik lah. So dalam the domino theory of causation tu, dia kata accident ni berlaku disebabkan oleh sequential of event, right? So when we remove the domino of unsafe act, unsafe condition, so incident and accident can be avoid. Lagi satu saya suka juga nak share on the Swiss cheese model. Swiss cheese model ni pun antara satu teori yang sangat menarik untuk kita menelusuri complexity of human ni, sebab Swiss cheese model ni dia menerangkan mengenai loophole, yang lubang-lubang cheese tu kan. So di mana dia ada melibatkan active failures dengan latent punya failures ya. So kalau kita tengok active failures ni dia disebabkan of errors and violations, dan latent issue ni disebabkan oleh organizational culture, management decision ya. So based on this Swiss cheese model ni, insiden dia berlaku macam mana bila bertemu lubang ke lubang dan menjadilah kita panggil accident path. Okay, so memang kita kena percayalah teori ni, kita kena percaya. So memang human is part of the major contribution to incident and accident at the workplace. Dan saya juga selalu berkongsi dengan pelajar-pelajar dalam kelas. Mungkin ada pelajar saya kat sini ya. Okay, so there's situation ya di mana bila satu tahap ya, safety and health intervention at the workplace being conducted comprehensively, many things have been done ya. Banyak kita kata usaha pendekatan lah telah dibuat untuk menambah baik the culture, the climate, but improvement tu sometimes seem difficult. It's not that difficult yang susah nak achieve, tapi dia ada satu level yang kita kata dia reach plateau. So kalau kita faham plateau ni, dia kalau kata dia achieve 85 tu, dia dah tak boleh naik 87. And in fact yang paling kita takut bila dah achieve 85 tu, ni safety performance lah ya, dia boleh drop. So accident can happen at any time lah. So this is a very very critical part lah in safety practitioner among managers. They are looking for ways what can be done. Apa lagi tak cukup? Apa lagi yang tak ada? So faktor behavior, faktor human ni ada kalanya dilihat sebagai satu elemen yang bukan nak kata dipandang ringan, tetapi tidak dinilai, tidak dimasukkan ke dalam formula intervensi itu dengan berkesan. Panjang jawapan saya, Dr. Moderator, Dr. Wan. Jelas tak berapa markah nak bagi ni? Semakin rumit nampaknya penjelasan tersebut kerana melibatkan banyak teori ya. Tadi kalau kita Dr. Jun sebutkan tadi, yang mana saya rasa para pendengar sini pun masih tertunggu-tunggu. Habis tu apa improvement yang kita buat ni? Kita nak elakkan kembali macam mana agaknya? Nantikan seterusnya. Banyak lagi perbincangan seterusnya yang kita akan bawakan nanti. Okey, Dr. Jun. Menyentuh mengenai improvement yang Dr. Jun sebut tadi, pelbagai pelbagai peringkat lah daripada level manager sampai ke bawah kan, untuk nak menutup lorong supaya kita dapat achieve maximum safety performance. Tapi itu pun still tak boleh nak achieve kan. Jadi Dr. Jun, kita dah buat SOP setebal kamus, latihan pun dah bagi, tapi kenapa masih ada yang mengambil jalan pintas, shortcut? Ni isu sikap semata-mata ke atau faktor psikologi? Seperti yang kita pernah dengar perkataan satu term tu, optimism bias, atau pekerja ni secara bahasa mudahnya lah, pekerja ni dia rasa diri dia tu kebal. Mungkin orang lain kena kemalangan dan sebagainya. Saya tak kena kot. Macam mana tu Dr. Jun? Boleh uraikan tak? Baiklah, terima kasih Dr. Wan. Semakin sukar soalan saya ni, dah level kebat dah ni. Okay, insyaAllah saya cuba menjawab. Okay, betul lah realiti dalam human psychology ni, when it comes to safety, saya suka menggunakan term ni ya. Actually when we dealing with safety, we are continuous fight with human nature.
So continuous fight with human nature ni maknanya when kita nak put safety in place, bila kita nak orang dengan arahan, ikut prosedur, practice safe behavior and so on, actually they are fighting yang kita kena hadap dan kita kena faham that situation, because betul lah macam Dr. Wan kata tadi, the perception is accident is not happen to me yet. Accident is happen to the other guy. So ini adalah konteks yang kita kupas dalam bentuk itulah the complexity of human tu sendiri, means betul perception of risiko boleh dibincangkan dalam skop kompleks tu sendiri. Okay, so saya bocorkan je lah terus ya formula complexity of human Dr. Wan tanpa membuangkan masa, sebab bila kita nak sentuh mengenai isu tingkah laku, isu attitude dan sebagainya, SOP, prosedur, dia akan jadi meluas skop dia. Ya. So saya memang suka merujuk kepada satu buku ataupun kajian by Scott Geller lah. Mungkin some of you ada come across with the book ataupun Terry McSween. So mereka ni adalah champion lah in the field of behavior safety. So apa yang Scott Geller, the Prof Scott Geller ni write in his book, dia plotkan ataupun dia put the context of human complexity into 7 dimension. Into 7 dimensions, so that bila kita memahami the 7 dimension of human complexity, it makes us easier to understand human. Maknanya kita akan less blaming to people. Tadi kan kita asyik salah manusia kan, tapi sebenarnya ada juga daripada mesin, SOP dan sebagainya. Tak apa, itu cerita lain. Now kita fokus human. So macam mana kita nak faham dimension of human ni? Of course kita kena menelusuri dan kena faham satu-satulah. Okay, saya terangkanlah sedikit ya dimension of human nature ni. Pertama adalah sikap lah, tingkah laku, the behavior, the B ya. So behavior memang involved in any of kita punya kehidupan seharian, termasuklah bekerja, and most of the work routine ataupun work activity memang dealing with human behavior. So this is the first complexity of human. Okay, why? Of course lah, the behavior of at risk to people like to take compared to safe behavior. Why? Because of this human nature. Behavior of following procedure, behavior of wearing the PPE full, it sometimes can make people feel what? Uncomfortable, inconvenience, less speed, reduce time. So all those feelings actually affect the behavior of tingkah laku selamat itulah. Okay, so behavior nanti mungkin kita akan kupas lagi later, saya simpan sikit lah. Okay, so next is attitude ya. So attitude ni yang have a very orang kata link kepada behavior yang saya sebut tadi. Okay, attitude ni kita tak nampak. Dia adalah deep seated feelings of human ya, dia way of thinking and feeling about reality. So kalau saya tanya Dr. Wan, soalan kat Dr. Wan balik ya. So kalau kita pernah dengar orang kata dia tu mulut je jahat, hati baik. Apa pendapat Dr. Wan? Mulut tu jahat tapi hati baik tu tak boleh menyelamatkan keadaan. Okay. Sebab itu semua boleh memberi risiko kepada bukan saja kepada nyawa tapi juga kepada peralatan premis dan juga alam sekitar. So jadi saya tak bersetujulah dengan kata sebab kadang-kadang culture kita ada macam tu Dr. Wan. Kan bila kita bergaduh, dia tu cakap je kuat fairly tapi hati baik. Tidak semestinya kadang-kadang, because attitude ni dia terjermah dan ternampak towards behavior lah. Itulah di dalam lagi kalau nak bincang, sebab mulut jahat ni sebenarnya dia boleh memberi satu tekanan buat orang lain. Psychological effect kepada orang lain pula terjun. Betul tak? Tapi ada juga jenis yang orang dia mungkin boleh terima melawak kasar, and then some can twist being sarcastic to become a small humor. Sebab safety ni kadang-kadang dia memanglah serious. We are dealing with human life, we are dealing with many gigantic machine, profit loss and so on. Then kadang-kadang kita nak serius sangat pun susah Dr. Wan. Betul tak?
So this is where personality also take a place into this dimension of human. Okay, tak apa. So saya teruskan. Okay, so attitude ni dia memang informally linked with the behavior lah. So people with good attitude sebenarnya tend to do a better quality of job and they enjoy doing the job very much lah. Maknanya di sini attitude tu the feelings of happy, not happy, agree, not agree. Okay, on that current situation. So apa masalah attitude ni? Maksudnya apa challenge kita dengan human attitude? Challenge dia adalah attitude ni dia byproduct sebenarnya. Byproduct kepada sesuatu keadaan, kepada sesuatu rangsangan, kepada situasi semasa. Senang cerita, hari ni kita happy, esok kita bad mood. So those are the things lah, because attitude is byproduct. That is why kalau kita dengar ceramah-ceramah Ustazah Muhayya ke apa kan, kita kena sentiasa have a good positive attitude so that kita akan translate into a good behavior. Same goes to safety behavior as well. Okay, saya nak itulah terangkan di sini. Mulut jahat tu kan Dr. Jun? Apa dia? Tak boleh dengar mulut jahat, nanti akan ada negatif. Yes. Energy. Tapi yang persepsi tadi tu, back to my script tadi tu, persepsi yang kata dia mulut je jahat, hati mungkin baik, mungkin ada kebenarannya di situ. That is why kita kena kenal siapa individu tu. Contohnya kita kata individu A tu, so kita jangan terus take that statement, that perception tu solid. Kita go and try and talk to him or her, mungkin betul dan kita boleh try to infuse dia. Cakap lain kali elok sikit, jangan banyak perli. Macam tu lah. Tetapi again macam saya cakap tadi, kita ni tak boleh terlampau serius kan. Personality kita kena catchy, nak kena sentiasa energy and so on. Okay, tak apa, saya rasa itu memang common lah dalam lumrah kemanusiaan ya. Okay, so betul attitude informally linked with behavior lah. Okay, soalan seterusnya Dr. Moderator. Kita kalau nak ubah kalau kita nak ubah sikap ni, apa kita kena ubah dulu? Attitude ke behavior? Dr. Wan? Ya. Saya tanya Dr. Wan ni saja untuk memberi pendapat. Untuk kita ubah sikap, which one kita patut ubah? Sikap, attitude dulu ke sikap dulu? Attitude dulu. Okay, memang ramai. Deeply inside. Dia memang ramai anggap begitu. Memang ramai jawapan kata kita kena ubah attitude dulu. Tapi based on science based on science and theory, we should change the behavior first. Then only the attitude can be changed, because behavior change, attitude change, behavior change, dia macam supply to each other. Because of behavior ni dia unik. Dia kita nampak dan kita boleh observe, kita boleh sentiasa memperbaiki, dan daripada situ barulah boleh mengubah sikap dalam diri. So betul kan minda masing-masing nak ubah attitude, kena ubah sikap dulu. Sebab attitude tak nampak, attitude tu lama-lama baru dia terzahir. Okay, so yang ketiga, behavior, attitude, as. Okay, as ni is sensation, what we sense ya. So the complexity of human ni juga ada merangkumi satu bidang cabang ilmu yang sainsnya membicarakan mengenai sensation. Because apa sensation ni kita punya sense. Apa kita dengar, apa kita rasa, apa kita lihat. Apa lagi? Berapa kita punya sense? Ada 5 kan? Janganlah pula ada 6 sense Kalau 6 sense tu dah lain pula. Okay, so yang kita punya 5 sense tu sebenarnya why it is important? Because dia develop kita punya perception. So from sensation, it develop human perception. So what is perception? Perception ni apa yang otak kita interpret and make the sensation become meaningful. So most of the time, sensation ni dia sama dalam kalangan kita semua. Contoh, kalau saya bawa buah oren kepada satu bilik, everyone will smell the same. Semua akan bau oren. Ada tak yang bau durian? Itu kena pergi hospital lah kan, kena check kan. Okay, tetapi perception ni dia lain. So macam mana otak kita interpret, put that sensation into a meaningful perception. So perception ni yang penting, sebab perception dia lead kepada perception in risk as well, perceived risk. So in order to understand human perception in risk, kita kena faham dulu macam mana perception ni terwujud,
So itulah yang jadi kompleksnya di situ. Because perception in human mind dia ada melibatkan bias ya. So bahaya persepsi ni. Dia ada bias, apa konteks, apa bias persepsi? Dia ada konteks bias, dia ada experience bias. Sebab bila kita membina persepsi ni berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang kita ada. So that is why daripada sensation develop perception, daripada perception develop perceive. So ini akan membentuk kepada tingkah laku selamat dan tidak selamat pekerja tersebutlah towards risiko. Sebab persepsi terhadap risiko. So saya rasa nanti Dr. Wan akan tanya mengenai ini. So saya simpan dulu. Okay, so S sensation and perception. Okay, basic I so imagery. So the fourth element is imagery. So what in our mind lah, our mental speech also affect our complexity in human towards safety. So sometimes bila kita asyik teringat sesuatu, kita overthinking about sesuatu, it's also can affect our performance in performing safe behaviour. Okay, that is imagery. Kita kata imagery. You imagine lah kan kalau malam ni contoh berlaku pergaduhan mungkin ialah dengan sesiapa saja, besok akan effect takkan tempat kerja. Definitely yes. So that is another complexity in human. Okay, basic I can see. Okay, C ni saya suka, cognition. Cognition ni how we understand things, how we see things and how we kefahaman lah. Okay, cognition ni kefahaman. So ada manusia ni kefahamannya rendah. Mungkin takat remembering je, tak boleh nak apply. Ada orang ni tingkatannya tinggi. So cognition ni sangat penting dalam kita memahami complexity in human sebab kita kena tahu tahap kefahaman. Sebab tu kalau kajian student kita Dr. Wan, kita kan selalu buat KAP kan, knowledge attitude practices. So this is why. Okay, issue with cognition cognition ni ada barriers dia. Because in cognition tu apa dia boleh develop? Dia boleh berlaku failures, cognitive failures. Cognitive failure. So kalau kat tempat kerja pun boleh berlaku mistakes and calculated risk, mode errors, capture errors tu disebabkan oleh cognition. Okay, so that is number 5. Okay, number 6 is interpersonal. Okay, interpersonal very very much related to the way people behave, the way people develop attitude. Interpersonal ni maksudnya hubungan kita sesama rakan kerja, sesama sesama jiran tetangga dan sebagainya. Sebab interpersonal ni menjadikan manusia tu sama ada dia mampu untuk menangani apa yang dia lalui. So dia boleh jadi support kepada that individu. Okay, ada perkara penting dalam interpersonal ni yang menjadikan human barriers to safety strong because dia ada elemen peer influence peer influence dan power of authority. So these two power actually dia dominant kepada interpersonal skills of a person tersebut. So maknanya if that person have a good high level of interpersonal skills, dia mungkin dapat menangani persepsi di tempat kerja lebih baik, dia mungkin dapat menangani pressure di tempat kerja lebih baik. So macam mana itu interpersonal skills. Okay, peer influence. Peer influence sangat penting. Social conformism lah. Kadang-kadang kita ni sentiasa nak ikut trend semasa dan sebagainya. Itu pun boleh influence kita punya interpersonal skills. Okay, power of authority. Saya suka nak sebut di sini. Power of authority ni contohnya bila berlaku sesuatu, pekerja akan cakap macam ni. That is not my fault. I am just following the orders. So that is example of the power of authority. Macam mana power of authority tu meresap dalam dia punya pemikiran untuk merasakan begitu. Maksudnya tanggungjawab tu dilepaskan kepada saya hanya melakukan tugas saya. So itu contoh culture lah bila mana interpersonal skills ni influenced by power of authority and peer influence. Okay, last is basic ID, drugs. Okay, drugs ni pula influence complexity in human lah. Contoh caffeine intake, smoking and so on. Okay, so basic ID ni sebenarnya menjadikan kita lebih memahami the science the science behind the complexity of human lah ataupun human barriers to safety. Okay, panjang lebar penerangan saya. Okay, Dr. Wan. Menarik Dr. Jun. Ada nak tambah? Bercerita pasal persepsi saja tadi. Attitude Okay. dan perception saja. Dan Dr. Jun, saya tengok dekat ruang chat, kita ada soalan daripada pendengar sebenarnya. Oi, dah ada soalan. Ada. Okay. So saya rasa saya bagi tahu terus soalan supaya masuk kena dengan perkara yang dibincangkan tadi. Doktor, can you explain more on perceive and contoh dekat industri kita? Terima kasih. Thanks, Dok.
Boy, okay, thank you for the question. Okay, I know what you are referring Nadia, to. sorry, Nadia yang bertanya tadi. Student kita ke tu Dr. Wan? Tak sure tak apa. Saya tak pasti pula. Okay, so perceive ni perceive risk ya. So kalau dalam konteks keselamatan ya, daripada sensation tadi kepada developing of perception, dan dia lead kepada development of perceived risk. Okay, so perceived risk ni dalam bahasa Melayunya kebolehnampakan risiko. Boleh nampak tak nampak risiko tu? So perceived risk dalam setiap individu berbeza. Okey, dalam setiap individu berbeza. Contoh, okey, kalau situasi tempat kerja, mungkin kalau bekerja di tempat yang berbahaya lah, mungkin kena pakai full PPE sebab dia melihat, okey, katakan tempat tu sangat bahaya, memerlukan memakai full PPE dan sebagainya. Okey, sebab dia have a very high level of perceived risk, sebab dia nampak risiko yang boleh terbit daripada aktiviti kerja tersebut. Dan ada setengah manusia ni kebolehnampakan risiko dia rendah sebab manusia ni dia ada satu barriers lagi yang namanya risk tolerance. Ada setengah kita boleh terima risiko seadanya. So ini sebenarnya another level of understanding of perceived risk, di mana perceived risk of human ni can be increased and can be decreased due to the situation. Okay, saya bagi contoh mudah, familiarity breeds complacency. So bila kita familiar doing something that is at risk, familiar, what does it will create us? Complacent. So familiarity breeds complacency. So bila kita asyik taking at risk, contoh taking shortcut lah, that is at risk, right? Okay, that is at risk. So the perceived risk of taking shortcut tu low dekat pekerja yang taking shortcut. Okay, why he or she taking shortcut? There must be a reason. What do you think? Why do you think they are taking shortcut? Taking shortcut ni contoh dia tak off equipment dan ataupun maybe they adjusting some machine. Why? Nak mudah Dr. Jun, nak mudah, nak cepat. Nak cepat, yes, nak cepat, mungkin nak dapat masa rehat lebih lama. Ya. So actually that is at risk. So the perceived risk of that behaviour is low. So bila dia familiar, dia keep on buat, dia jadi macam boleh jadi violation lah seterusnya. Okay, so topik perceived risk ni memang sangat menarik lah. So ada beberapa situasi ya di mana perceived risk boleh meningkat dan boleh menurun. Okay, yang penting adalah in perceived risk ni, what is real versus what is perceived. That is the hujah yang kita kena betul-betul faham. Contoh dalam satu kita kata tugasan kerja lah, prosedur kerja katakan critical job SOP lah, critical job SOP. Okay, so dia ada beberapa step yang kena follow, kena ikut prosedur and so on. So the real risk that exists from this said activity versus what is perceived by the workers can be inconsistent. So real versus perceived risk ni sangat-sangat penting untuk kita faham konsepnya, apa sebenarnya real versus yang kita faham, yang kita dapat. Faham tak Dr. Wan maksud saya ni? Real risk versus perceived risk. Okay, saya bagi contoh lagi mudah. Okay, real versus perceived risk. Okay, katalah kita ni suka dengan ni saya bagi contoh kita punya aktiviti harian lah, lebih mudah kita nak ni kan. Okay, yang memilih untuk sukan lasak kan, contohnya berbasikal di lereng-lereng bukit. So all that can be categorized as at risk, right? At risk behavior ataupun at risk sport. Tapi bila that particular person dia nampak because of the hobby, they feel motivated to do dan dia rasa less risk. Tapi pada orang lain benda tu sangat berbahaya. So what is real versus perceived risk ni boleh jadi satu perdebatan jugalah dan boleh jadi berbeza di antara individu kan. Betul. Dr. Jun. Bayangkan kalau orang tu ada fobia, orang yang ada fobia tu mesti perceive dia lebih lagi That's untuk right. suatu perkara tu kan. Yes. Sedangkan kita boleh katakan risk tu sama tahapnya kepada semua orang lah sepatutnya. That is why dekat tempat kerja dia kena make the workers understand. So memang betul setiap danger, hazard, risk di tempat kerja memang perlu dikawal. Semua tu basic ya, tetapi sedalam mana, setahap mana perlu difahami dengan lebih cenderung ke arah kita
risk tu kita bukanlah kita adore. Macam mana kita nak cakap, kita bukan nak agungkan dia tetapi kita nak jadikan dia, kita kena, what is the word, tak dapat nak keluar word tu. Dia macam kita kena nampak dia as it is, macam tu. Kita kena adore, bukan adore tu tak sesuai Dr. Wan, maksudnya kita kena tahu dia ada dan kita kena faham apa risiko daripada perbuatan tersebut lah ataupun tingkah laku tersebut. Okay, so next. Nah, nampaknya kita ada lagi soalan. Tapi saya rasa soalan daripada Encik Akib Nur Hakim ni, di mana dia bertanya, Dok, terus terang, apa cara terbaik nak tegur pekerja tak nak pakai PPE? Bila tegur dia bagi alasan. Saya rasa saya nak relatekan dengan satu lagi soalan yang agak kontra dan mungkin Dr. Jun boleh jawab untuk kedua-dua isu tersebut sekaligus, di mana ada satu lagi situasi di mana ada penyelia yang suruh pekerja pakai PPE tapi dia sendiri tak pakai. So bagaimana tingkah laku ketua ni meracuni atau membina tingkah laku selamat di kalangan anak buah? Dua situasi berbeza daripada Encik Nakib yang bertanya, dan situasi satu lagi yang juga berbeza tapi saya rasa Dr. Jun mampu untuk menjawab merungkaikan situasi tersebut. Okay, soalan pertama tu macam mana nak seorang pakai PPE kita rotan lah kot Okay, tak melawak je. Okay, so isu tak nak pakai PPE. Okay, so kalau ikutkan daripada psychology in safety, betul lah, psychology in safety ni dia mengajar kita untuk memahami why people behave the way they are. Okay, so in science saya memang menekankan dan memang mengajar dalam kelas the science of psychology. Kita memahami kenapa manusia itu berperangai begitu. Okay, kita ambil satu contoh, dia tidak pakai PPE. So kalau saya tanya balik kepada tuan yang bertanya, what is the reason kenapa dia tak pakai PPE itu? So itu yang kita perlu ketahui daripada asalnya. Okay, sebab macam saya cakap tadi, human nature in safety, the complexity of human towards safety, dia selalunya bersifat continuous fight. Dia rasa dia rasa panas, dia rasa rimas, dia rasa tak selesa, ataupun dia adakah orang yang memang suka melanggar peraturan. So kita kena faham what is the basic point there. Sebab kalau you keep on pressure dia pakai kan, boleh. Macam ini macam kalau kita menegur budak kecil kan, tak nak buat kerja sekolah, buat gerotan, itu budak kecil. Tetapi bila orang dewasa ni, kalau kita bagi contoh negatif, konsekuensi, kita bagi punishment and so on, kita takut akan tarnish the relationship tu. Okay, so my answer is you need to understand why first lah. Because selalunya safe behavior ni, contoh wearing PPE, dia usually give to that performer to a negative consequences. Negative consequences tu lah yang tadi tu, dia feel uncomfortable, dia feel hot, melambatkan kerja dan fasa. Okay, tetapi jika memang itu compulsory, siapa dia untuk melawan? Contoh. So there's always a carrot and stick for this situation. Okay, Dr. Wan, apa tadi soalan pertama? Soalan kedua? Yang kedua saya nak relatekan pula di mana situasi penyelia pula. Penyelia. Tadi penyelia tegur tak nak pakai, kira penyelia ataupun supervisory level tegur kepada pekerja bawahannya, tak nak PPE. Macam mana nak tegur kan? Asyik bagi alasan je. Tapi ada juga satu situasi di mana penyelia itu sendiri yang tak pakai. Dan tapi dia suruh pekerja pakai. Jadi bagaimana tingkah laku, ini salah satu situasi lah sebenarnya. Bagamana tingkah laku seperti ini sebenarnya meracuni dan membina tingkah laku selamat di kalangan anak-anak buah. That is very wrong lah. That is very wrong. First, that is very wrong. It shouldn't be like that way lah. It shouldn't be that way. So very wrong practice. So that is why dalam kita memahami konteks safety culture, safety climate ni, dia back to culture and climate balik. So kalau macam memang terdapat budaya ataupun iklim keselamatan yang begitu, bos pun tak pakai, nak suruh anak buah pakai, memang masalah lah. Maknanya dia punya culture sangat-sangat bad.
Minta orang cakap sebab ini based on teori. So maknanya di sini satu penilaian bersasar lah kita kata perlu dibuat untuk melihat climate apa di situ. Because iklim keselamatan ni sangat penting untuk kita faham ya. Kita faham dalam satu organisasi macam mana dia relate ya safety climate lead kepada safety culture. So the component of culture tu is the climate tu. Climate tu macam mana? Contoh supervisory punya practice. Dan banyak kajian dibuat, research dibuat. Memang kalau supervisor dia adalah coach yang baik, dia memang dia follow everything safety, dia adalah coach ya, dan dia akan melahirkan lebih ramai pengikut yang baik tu safety lah. So dalam satu pendekatan, memang saya mengajar behavior based safety so pendekatan behavior based safety ni kita melatih ramai pemimpin sebenarnya dalam safety. Kita latih safety coach ya. So because in the end that one particular safety coach dia akan disseminate the good safe behavior tu kepada everyone, kepada yang lain. So kalau memang supervisor tu pada saya dia perlu dipunish lah. Dia perlu diberi punishment yang sangat keras. Minta maaf cakap, tetapi itulah kita nak kena tengok dulu culture tu di mana. Maksudnya the carrot and stick tu perlu dibuat. Mungkin culture you yang sekarang ni perlu that stick dulu, stick. Bagi stick rotan lah kan. Tapi at the same time boleh slowly memahami using science ya, and then tengok apa yang intervention yang sesuai. Sebab kadang-kadang memang kebanyakan manusia ni kita berdepan dengan satu situasi orang menganggap safety common sense ya, common sense, tetapi tidak. Sebenarnya safety adalah bukan common sense. Itu bahaya. Itu bahaya kalau kita anggap safety common sense memang habislah. Okay, right. Saya harap menjawab soalan. InsyaAllah Dr. Jun. Makin banyak pula dekat ruangan chat. Bercakap tadi saya ada satu pasal punishment. Saya ada satu soalan menarik untuk Dr. Jun. Tapi saya rasa adalah lebih adil untuk saya menelusuri di dalam ruang chat ni. Ni saya rasa Encik Abdullah Embong ni dia ada bagi pandangan yang mana mungkin Dr. Jun boleh bagi pandangan Dr. Jun juga. Boleh. Encik Abdullah Embong kata adakah perceived opinion assume and I think tu satu sifat negatif yang pastinya kita tak pasti. Dan Encik Abdul Embong ni kata dia lebih suka calculated risk rather than perceived risk. Macam mana tu? Apa pandangan Dr. Jun? Okey, betul. Betul, memang kita kena calculate the risk, betul. Calculated risk is, kita tak boleh nak deny lah the one that calculated tu. Tetapi sejauh mana being calculated tu dan difahamkan kepada pekerja. Yang dia boleh nampak tu adalah berdasarkan persepsi dia lah. Yelah, kita memang boleh kira calculated risk 40 nombor kan, modelling and so on. Tetapi disebabkan human complexity ni mungkin ada kalangan pekerja yang nampak benda tu sebagai low risk. Sebab tu dia perlu difahamkan. Okay, so perceived risk versus there's no orang kata clear macam mana clear evidence lah how we compare perceived risk and calculated risk. Betul, calculated risk memang kena calculated, tetapi perceived ni subjectively. Macam mana orang tu melihat, sebab in the end dia akan lead kepada behavior dia. Okay, so itu respon saya. Satu lagi daripada Encik Zulkarnain. Di mana dia berpandangan sebaliknya mengenai attitude dan behavior. Kata beliau, bagus kita tackle ke attitude dengan educate seseorang dari adjust behavior. Tukar behavior dia tak kekal lama. Biasanya bila kamu ada sama bersebelahan, tapi jika kamu tiada, ia akan berbalik semula behavior. Tapi betul. Kalau kita adjust attitude, by menyedarkan dia, ia lebih meresap. Betul, kita memang buat dua-dua. Dia adalah satu yang sangat sukar katanya lah. Kita memang buat dua-dua, tapi teori sains membuktikan behavior ni dia ada satu komponen yang sangat strong. Apa komponen behavior ni? Satu, dia boleh di-observe. Kita boleh observe attitude ke? Susah. Okay, kita boleh observe behavior, tingkah laku. Boleh dilihat So bila kita boleh observe tingkah laku, that means kita boleh measure behavior tu in a systematic way. In an observable way.
Sebab kita nampak kan, kita boleh Kita kawal. boleh nampak sebab tingkah laku ni sikap tu attitude tingkah laku ataupun behavior adalah sesuatu yang kita boleh lihat, nampak dengan mata kasar. So kenapa kita tak nak gunakan benda yang kita nampak ni untuk kita jadikan dia sebagai satu benchmark untuk perubahan sikap yang lebih baik. So perubahan sikap yang lebih baik ni, perubahan tingkah laku yang lebih baik ni akan memberikan attitude yang lebih baik. Sebab bila behavior ni boleh diukur, boleh di-observe, kita boleh study dia in a systematic way, systematic manner lah. So kita boleh target behavior mana kita nak ubah. So contoh dalam konteks behavior based safety, kita akan come out with the list of critical behavior that we want the workers to change. Kita boleh modify, kita boleh manipulate the behavior using the science lah, the theory of punishment and the theory of reinforcement. So biar saya explain lebih sikit lah untuk behavior ni, Dr. Wan. So bila behavior dia boleh di-observe, dia boleh di-study in a systematic way, and then dia boleh di-manage. Kita boleh manage behavior sebab itu yang kita nampak. Tetapi memanglah, so di tempat kerja dia perlu ada observation yang betul-betul sistematik. Dia kena ada checklist yang sturdy. Kita kena tahu apa behavior yang kita nak ubah. Apa behavior yang nak ubah. Andai katalah masalah dekat tempat kerja tu, pekerja dia selalu naik tangga tak pegang handrail. Kan? Kalau dia punya standard of operating memang kena pegang handrail bila jalan, bila naik tangga. Tetapi ramai pekerja dia tak pegang handrail. Itu behavior. So kita kena betulkan yang itu. Sebab tu kita boleh nampak. So from there kita supply with intervention, kita supply with activators, kita supply with consequences. Consequences ni kita specific to the behavior. When the behavior is performing performing nicely, performing correctly, kita boleh give some reward towards that. So behavior boleh manage. Behavior boleh manage. Attitude tu bukan saya nak cakap dia tak boleh manage, tapi kita tak boleh baca apa dalam kepala orang. Contohlah saya bercakap hari ni dengan you, suka I ke tak suka I ke, ikhlas ke tak ikhlas. Mungkin benda nampak macam klise kan, tapi kadang-kadang itulah yang menjerumus kepada climate yang tidak sihat. So kita fokus benda nampak. Pada saya lah. Okay. Sebelum kita menerusi lebih banyak lagi chat-chat yang ada, mari kita Banyak, tengok soalan saya saya nak tadi. buka chat ni Dr. Wan. Tak apalah, saya tak buka lah. Dr. Wan select lah the most boleh tolong bacakan. significant, the most significant to the topic lah. InsyaAllah. Jadi sebab saya suka nak dengar pasal punishment tadi. Dr. Jun sebut pasal punishment kepada supervisor tadi. So kalau dulu kita guna pendekatan punitif, hukuman ataupun saman. Sekarang kita nak bincang pula yang Dr. Jun mungkin tak sentuh lagi tadi tentang coaching atau bimbingan. So pada hemat Dr. Jun lah, adakah pekerja kita sekarang lebih makan saman atau lebih makan nasihat? Yang mana satu yang patut diberi ni? Okey Dr. Wan, untuk berlaku jujur saya rasa yang lebih layak menjawab soalan ni adalah practitioner kita di luar sana. Saya bukan practitioner. Tetapi macam again lah, berdasarkan sains, berdasarkan teori dan evidence dan perbualan saya dengan rakan-rakan industri yang lain, saya juga pernah pergi melawat beberapa industri dan berbincang mengenai isu ni. Betul punishment ni kita masih perlukan punishment untuk membetulkan sikap. So tadi bila sikap tu kita boleh observe, kita boleh manage, kita boleh calculate everything, dan kita nak manipulate the behavior tu macam mana. Kita kena managing the consequences of that behavior. So kita kena managing the consequences for safety. So contoh tadi, kalau dia melakukan kesalahan, yes, kita kena bagi punishment yang tepat. Tetapi bila memberi punishment ni, dia perlu ada sedikit hati-hatilah. Sebab bila kita increase the negative consequences of behavior yang at risk ni, nanti dia akan lead kepada banyak perkara-perkara lain lah. Tetapi again, dalam konteks psikologi in safety, punishment ni masih relevan, sangat-sangat diperlukan lah. That's why kita nak kena tengok culture tu di mana.
culture tu di mana. Kalau memang culture tu dia memang dah sustain, dah memang level yang paling tinggi, cooperating contohnya, dan dia orang memang ada award, bagi reward kepada behavior-behavior pekerja-pekerja yang performing the best behavior. So mungkin culture, mungkin industri tu dia kurang punishment type. Okay. So soalan Dr. Wan ni susah ya untuk saya jawab, tapi saya merasakan punishment ni memang perlu lagi untuk shape the behavior, and to modify the behavior. Tetapi perlu berhati-hati sebab nanti dia akan lead kepada escapism, aggressiveness, apa lagi, counter control, satu lagi apa, adalah 4 to 5 listed of overly use of punishment ni. So dalam konteks psikologi in safety punya intervention ya, yang saya mengajar dalam kelas lah, dan based on Scott Geller punya approach, dia ada memang fasa dia. First kita memang intervene guna activators ya. Guna activators ni kita guna SOP, kita guna signage, all those posters and so on untuk lead the behavior. Okay, second kita guna consequences. So consequences ni tadi tu yang the carrot and stick, reward and punishment. Tapi dalam cerita consequences ni dia banyak yang kita kena fikirkan. This is where kita kena faham psikologi in behavior tu. Kenapa orang behave at risk? Kenapa orang behave safe? Contoh, kita kena increase positive consequences of safe behavior. Okay, maksudnya kita tu the team lah, the management. Contoh, bila orang buat safe behavior, kita kena increase the positive feelings of orang yang perform that safe behavior. Okay, so that is managing consequences for safety. So panjang lagi cerita pasal ni. So another step is managing safety using safety coach lah. So safety coach ni dia memang dilantik khas lah. So ada coaching, dia akan do observation. Ni memang betul-betul pure BBS lah. So ada training diberikan ya kepada coach ya, membagi feedback, and then dia develop a checklist, dia pergi menegur. Ni ramai orang industri tahulah safety coaching ya. So coach memang boleh dibuat one to one. So you have a checklist of the behavior, critical behavior, and then when the workers are doing the job, dia akan check one by one. So mana yang tak betul akan dibagi, yang tak meet the checklist tu dia akan give the constructive feedback. Okay, so dia ada way of coaching teknik lah. Okay, safety coach namanya. Safety coach ni yang penting ni. So kalau culture tu memang ramai safety coach, dia akan create a good safety culture lah. Maksudnya benda baik tu makin berkembang. Okay, and then last intervention strategy ni bercampur-campur aduk, saya harap tak confuse, is on the effective communication. So effective communication pun can be one of the strong intervention in order kita nak try to change people punya behavior. Okay, even though it's difficult, tapi percayalah, a good listener, kita try to listen to problems tu can solve many things lah. Menarik pandangan yang Dr. Jun huraikan tadi, dan ada pendengar kita, saya tak pasti Puan Z ke Encik Z ni, nama singkatan ya. Dia kata itu mungkin pendekatan dari sudut behaviorism. Dr. Geller tu yang Dr. Jun sebut tadi merupakan seorang behaviorist. Bagaimana pula intervention dari sudut cognitivism? Kognitif ya. Okey, kalau kognitif ni memang Dr. Jun, dia kata kita tidak boleh menolak sepenuhnya argumen intervensi semata-mata sekadar behavior. Betul. Setuju. So betul lah, behaviorism ni dia kita faham all behavior are not happen in vacuum. Maksudnya dia bukan berlaku tiba-tiba. Dia mesti ada sebab. There must be a reason for that behavior to occur lah. So based on behaviorism punya pendekatan, dia mengatakan adalah classical conditioning, reinforcement. Ni dah macam masuk kelas lecture lah, takut nanti ramai confused bila saya nak terangkan. Tapi betul lah, pendekatan behaviorism ni sangat, kita kena percayalah benda tu untuk mengubah sikap manusia. Okay, behavior ni they can be learned and unlearned. Okay,
They can be learned and unlearned through conditioning, through classical conditioning, reinforcement. Reinforcement ni itulah yang kita bagi reward and punishment. Yang classical conditioning ni bila kita conditionkan sesuatu. So in the end, behavior tu berlaku sendirinya tanpa perlu ada condition. Itu yang kita nak dalam safety. Classical kan tak apa, balik ni boleh study classical conditioning. Dia punya apa ni, Ivan Pavlov. Dia study saliva in dogs. And then lagi satu, behavior are learned through apa tau, observational learning. So observational learning. Okay, so kalau prekognitif ni memang perlu diajar lah. Sebab tu dia can be learned and unlearned. Menarik tu Dr. Jun. Bercakap pasal Dah tak ada dah soalan moderator entertain penonton punya soalan. ada lagi, tapi insyaAllah sebab Tak kita apa, pun boleh. nak cuba cater masa kita dan Mana ada banyak lagi mana yang saya soalan-soalan boleh dari jawab, saya moderator ni. jawab. Siapa yang nak dapat, saya raikan insyaAllah. InsyaAllah yang ada dalam chat yang mungkin saya belum bacakan lagi kepada speaker kita. InsyaAllah mungkin akan cater selepas ni. Saya bacakan dulu soalan yang seterusnya. Berkenaan dengan normalization of deviance. Di mana perkara salah yang dibuat berkali-kali akhirnya dianggap betul sebab dah tak ada kemalangan berlaku. Cuma kalau kita rujuk balik pasal human error tadi, subkategori pada human error kita ada violations dan juga mistake kan. So kalau kita boleh katakan apabila kita pekerja ni dia suka buat shortcut tu adalah sejenis violation, sebenarnya routine violation. Betul. Bayangkan apabila routine violation itu dibuat berkali-kali sampai ke akhirnya ia dianggap betul. Betul. Sebab tak ada kemalangan lagi pun berlaku. Jadi bagaimana pengurusan boleh mengesan bom jangka ni sebelum ia sebenarnya akhirnya meledak dan meletus? Kita pun dah ada banyak kalau nak cerita pasal major insiden yang pernah berlaku. Masya Allah. Memang boleh dikatakan ialah antara disebabkan oleh violation juga. So saya rasa soalan tu agak rasa ramai tahu jawapan tu kan. Mungkin boleh tulis dekat chat Okay, betul, human error ni kita can be divided into two part lah. Yang kita kata satu yang namanya human failures. Human failures can be divided into two part ataupun two big category lah. The first is error. Maksudnya failures tu, one is error, one is violations. Okay, so what's the difference between error and violations ni? I think most of us tahulah. Apa beza je Dr. Wan? Dr. Wan kena tanya. Error tu benda yang kita tak sengaja buat lah. Error tu unintention. There's no intention. Violation tu definitely intended to do. Betul. Okay, tapi ada satu isu Dr. Wan. Saya bukanlah saya terfikir setiap kali saya mengajar. Okay, mistakes rule ada satu under the error is mistake kan, mistakes. Ada mistake, ada disebabkan oleh rule dan juga knowledge. Mistake tu sometimes can be with intention kan. Asyik buat silap je contoh. Itulah. Mungkin itu boleh dibincangkan juga ni kenapa walaupun it's not done intentionally, kenapa ia selalu juga berlaku. Itulah. Okay, tak apalah. Saya tak naklah kupas tu lebih-lebih sangat sebab basic of human failures ni semua orang tahulah. Okay, dia ada situational. Okay, kita cerita pasal violation lah yang with intention. Because error ni adalah slips, lapses, forgetting, benda-benda yang yang dipengaruhi oleh kita punya kognitif. Rule based mistake, semua-semua itulah. Okay, yang violation ni, isu violation sebab violation with intention. So kita ada situational violation dengan routine violation So situational violation ni macam mana boleh berlaku Okay, situational violation ni kadang-kadang orang violate disebabkan time constraint, workload. Dia terpaksa. Orang buat violation on the situation tu to cope with the pressure or limitation lah. Okay, to cope with the pressure and limitation dan memang ini pun common lah. Kalau kita pernah tak buat situational violation dalam kehidupan seharian? Tak usah cerita tempat kerja Semua tak mau mengaku. Tak mau, okay. Kan contohlah kalau kita nak paku kat dinding kan, kalau tak ada hammer kita guna apa? Tak ada hammer tu situasi
So kita guna batu lesung kan, ada kan yang macam tu kan. Okay, so Ya, that is contoh yang terbaik. common lah, contoh terbaik Okay, so tapi ada juga dekat tempat kerja kadang-kadang situational violation ni, ini kita kena buat investigation ya, disebabkan oleh kelemahan sistem contoh poor design dan sebagainya. Mungkin ya workers have a difficult situation to perform the job. Tapi still nak kena Yes, perform, still nak kena yes, keluarkan, nak kena run that is plan why. and so on. That's why. Bajet tak That's why. cukup ke Dr. Jun? So that is why. So back to your question tadi, nanti saya cerita pasal routine violation lah sikit. Okay, so maknanya di sini kita perlu melakukan satu macam analisa behaviour and situational analysis dekat tempat kerja kita untuk tahu kewujudan isu-isu ini sebenarnya. So kita kena tengok, kita kena siasat kan. Contoh untuk reducing the discrepancy tu. Discrepancy means inconsistency of behaviour perform. So inconsistency of behaviour perform ni maknanya termasuklah violation tadi, situation and routine violation. So bila kita melakukan penyiasatan ialah dekat tempat kerja memang hari-hari adalah walkabout and so on tu kan, tapi mungkin kita boleh tengok lebih lah keadaan di situ. So kalau daripada sudut psikologi ni, bila kita nak melihat the behaviour and situational discrepancy ni, ada beberapa faktor ataupun keadaan yang kita boleh tengok. Contohnya adalah can the task be simplified? So kita boleh challenge di situasi tu can the task be simplified through control design, clear instruction, color codes to aid memory, convenient machine and so on. Can the task be simplified? Saya bagi contoh beberapa lah. Okay, and then next situation is a quick fix available. Contoh kadang-kadang bila pekerja ni melakukan pekerjaan tidak selamat, contoh tadi tak pakai PPE, mungkin ada quick fix mungkin kena tukar brand lain safety helmet tu. Itu quick fix, available or not. So we have to go to this detail in a way that kita analisa the situation So kita ada set of question lah yang kita boleh tengok is a quick fix available. Okay, ini penting. Situasi ni kita kena kaji bila mana kita nak melihat keseluruhan berlaku ada tak violations among our workers ni. Is safe behaviour being punished? And is at risk behaviour be rewarded? So apa maksud di sini? Okey, maknanya bila kita memahami culture kat satu tempat kerja tu, bila orang melakukan tingkah laku selamat, safe behaviour, adakah dia rasa terhukum? Is safe behaviour being punished? Contoh dia terasa terhukum tu lah tadi tu, dia rasa panas ataupun mungkin dia buat kerja lebih, dia dapat lagi banyak kerja. Exemplary workers. So safe behaviour yang ditunjukkan tu menjadikan dia feel punished. So this also a situation that kita kena discover. Ataupun bila dia berkelakuan selamat tu mungkin kawan-kawan dia pandang enteng ke. Ni contoh yang sangat ni lah kan, sangat orang kata kanak-kanak sangat contoh saya ni. Tapi saya rasa benda ni relevan. Is safe behaviour being punished? Contoh bila kita melakukan perkara yang baik kita rasa terpunish, lagi dapat banyak kerja. Okay, so that is example lah. So another situation yang tadi saya cakap is at risk behaviour rewarded. Is at risk behaviour rewarded ni another big topic di mana when the workers conduct at risk behaviour, performing at risk behaviour, performing violations, they feel rewarded. Why? They can go back faster. They can increase the production. They can feel happy. Those are the reward part to the human feelings. So we need to understand whether this situation exists or not. Kan? Okay, so memang sangat orang kata a bit philosophical, a bit deep lah, tetapi memang perlu dikaji. Okay, lagi satu situasi saya nak bagi contoh lah yang last lah kot untuk behaviour and situational analysis ni, in order kita nak faham human berlaku why they conduct the violation and so on. Extra consequences used effectively. Extra consequences used effectively means that extra consequences ni merujuk kepada tingkah laku yang dilakukan. Contoh jika kita ada punishment system, kita ada reward system, adakah perkara ini digunakan dan diterjemahkan dalam bentuk yang terbaik untuk mengubah culture tersebut. Contoh kalau kita reward workers, reward tu kita bagi macam mana? Adakah specific to the behaviour? Adakah kepada satu kumpulan yang buat kerja seorang dapat satu kumpulan? Sakit hati tak, Dr. Wan?
Contoh. Tengok pada situasi jugalah. Patutnya That's mungkin kalau cash 10,000 dapat kita seorang, kita seorang yang buat kerja, tiba-tiba ah, dibagi-bagikan pula kan. betul. So extra consequences ni refer to the program lah selalunya yang kita bagi to the worker to appreciate the workers. So usually kita afraid that program yang kita buat sometimes they bring more harm than good. So kita kena tengok. Extra consequences ni merujuk kepada apa yang kita beri towards the behaviour tu. Okay, cukuplah dulu kot dah macam lecture. Alright, so next soalan? Oh, tak Banyak berhenti daripada moderator. daripada pandangan daripada pendengar-pendengar. Contohnya Boleh Dr. Wan daripada bacalah pandangan tu. CMJJ tu, dia kata banyak teori-teori dan program-program dalam BBS ni formulated by Westerners. Pada Hmm, pandangan doktor lah, is our culture readily accepting those program if hmm. implemented at face value or perlu some sort of fine-tuning? Is Oh, there any locally formulated program that has been proven as effective as compared to those imported one? Tapi hmm. sebelum Dr. Jun teruskan, saya nak bagi pandangan saya sikit. Boleh, Sebenarnya boleh. local researchers juga ada membuat program-program dan juga ada yang sudah sampai ke peringkat PRL yang mana boleh diimplementasikan di dalam industri. Tak silap saya lokal pun ada. Bukan Betul. setakat Westerner sahaja. Itu mungkin lebih lagi lanjut Dr. Jun boleh huraikan lah. Okey, terima kasih atas soalan yang saya rasa sangat signifikan lah ya dalam cabaran kita sekarang lah in this era. Kita keep on talking about safety culture, total safety culture, good culture and so on. Are we there yet? Are we there yet? So to answer that question, behavior safety ni dia memang varies of success lah. Maksudnya dia berbeza-beza kejayaannya di sektor-sektor tertentu dan sebagainya. Okay, to make it clear, I think what the industry need in Malaysia that can suit the organisation is first we have to diagnose first what's the problem. Okay, because a diagnosis ni is very very important. If not, we were giving the wrong medication. So what I mean here in diagnosis is we need to know what the culture, we need to know what's the climate. So when we know where are we, then we can design that good intervention program that sustain the behavior. Like one of the pendengar tadi dia cakap betul, behavior ni dia selalu relapse ya. Dia bila kita pun kan, kita pun tengok diri pun sudah kita nak buat benda-benda baik ni kadang-kadang relapse, kita back to kita punya normal behavior. So that is why the injection of a good consequences to the behavior tu kita perlu ada yang strong lah. So that is why kalau konteks Malaysia memang banyak industri yang berjaya lah. Dan saya tahu ramai juga mungkin player-player industri di sini yang memang ada your own behaviour program di tempat kerja. Tetapi behaviour program di tempat kerja ni di Malaysia ni memang dia different varies of approach lah. Varies of approach. Ada yang guna checklist dia macam ni, ada yang macam tu. So dia very very different. Tapi based on my pengalaman yang sikit ni pengalaman saya sikit je saya buat program, memang the injection of psychology in safety I put in my program. I did run lah. This is my PhD lah. Alhamdulillah. So memang it create the triangle of safety triad tu the person, the environment and the behavior tu can be said move to another level. This shift lah. Because I put element from the beginning until the end. So there are elements that been designed specifically to the industry. So before I come up with that design or recipe lah kita katakan Dr. Wan, kalau kita nak masak mi goreng resipi dia macam ni semua. So sama juga macam program intervensi. So what you need in your industry, you have to go for the right diagnosis. A proper diagnosis is very very important. If not, it will malpractice lah. Okay, so that's my answer. Mungkin nak tambah, Dr. Wan? Okay, saya rasa saya nak pergi terus kepada yang area yang seterusnya di mana kita tak ada cover sangat lagi berkenaan sebab tadi kita dah banyak cover berkenaan violations. Routine Mistake, violation. either intentionally or unintentionally. But there's also error or human failure ni yang berlaku
walaupun kita dah skill base, Dr. Jun. So jadi kita juga nak tengoklah sejauh mana keadaan emosi atau masalah peribadi para pekerja ni kat rumah dia boleh terbawa-bawa kepada tempat kerja. Tapi Hmm. sebelum kita masuk kepada hal tu, saya suka nak kita analisis sikit tragedi yang baru saja berlaku, Hmm. yang mana kita dikejutkan dengan berita tragis seorang pelajar maut di Kota Baru akibat kemalangan yang sangat menyayat hati. Hmm. Kehilangan nyawa ya, malah Perdana Menteri sendiri menegaskan agar tragedi ini menjadi iktibar buat kita semua untuk mengelakkan kecuaian. Jika kita lihat daripada klasifikasi human failures ni, dia ada beza kan antara errors tadi, yang kesilapan yang tak disengajakan, yang kita dah bincangkan tadi, mistakes ya, ataupun satu lagi violation yang mana ia disengajakan, yang mana kita dah Dr. Jun pun dah banyak bagi situasi-situasi rutin apa ni, dan juga situasi yang mana situational, kita panggil situational. Ia bukan berlaku secara rutin tapi kita terpaksa lakukan disebabkan nak cepat siap dan sebagainya lah. Dan Hmm. dalam konteks kemalangan jalan raya atau tempat kerja yang melibatkan nyawa orang awam dan orang awam, pelajar, pekerja macam ni, bagaimana doktor melihat isu kecuaian ini dari sudut human failures? Betul tak kalau saya katakan kita boleh katakan ia di bawah kategori skill based sebenarnya? Okey? Hmm. Terlepas pandang, slips of action ataupun lapse of action, ke Dr. Jun rasa ia adalah violations? Di Kan? mana seseorang sengaja mengambil jalan Susah mudah. juga nak jawab soalan Dr. Wan ni, kita tunggu siasatan polis lah. Okey, tapi saya rasa secara ringkasnya cikgu ni dia ada speed sikit kan, dia ada speed kan, dan dia terempuk. Speed, betul tak? Betul kata jika salah? Tersalah dari segi speeding lah. Sebab Ah, ikutkan kita dah tahu dah. Orang yang dah biasa bawa kereta kita dah tahu dah yang mana tekan minyak, yang mana tekan brake. Itu yang kita nak bincangkan. so saya Walaupun rasa skill memang kita base kena masih back, berlaku. kita kena back to siasatan balik lagi yang saya cakap, siapalah saya ya untuk menghukum cikgu tersebut, dan kita memang bersedih terhadap kejadian berlaku. Cumanya bila kita cakap pasal human punya errors ni yang towards violation, towards errors tadi tu memang berlaku tanpa sengaja lah, tanpa sengaja kan. Contohlah selain daripada speeding, sebab speeding, speed atau speed while driving, speed being do by drivers yang kompeten selalunya kan, yang memang dah ada license dan sebagainya, that is okay. Tetapi behavior yang melanggar hal laju, memandu ketika mabuk tu, that is another story lah. Okay, cumanya behavior kita ni di dalam tempat kerja dan di rumah, di jalan raya, sebenarnya di interrelated lah. So if we have a good behavior in all these places, so behavior yang baik tu akan meresap di semua tempat. Okey, saya ambil contoh senang dalam kampus kita, Dr. Wan. Berapa had limit pemanduan dalam kampus? If you still can 35. 35. Tapi what happened to our UMPians? Kita tak follow kan? Kita tak follow the speed limit. Most of us lah. Tapi saya cuba follow sebab saya pengajar behavior safety. Kalau saya tak follow, siapa nak follow? So that is why when I'm with my friend going for lunch kawan-kawan semua, kawan-kawan saya kata, ya Allah slownya bawa kereta, macam boleh jalan kaki. Dia kata memang saya follow. Paling tinggi saya bawa 40 because I want to prove to myself that mengikut peraturan ni benda baik, benda safe, that can control my other behavior when I go outside. Okay, so because what? Contoh the 35 speed limit that UMPN state tu, there's a grey area. Kita tak tahu kita boleh langgar tak boleh langgar. It's just a limit yang diberitahu. There's no enforcement kan? Tak ada apa kita kata? Tak ada enforcement in term of following the speed limit, which is I rasa sangat crucial. Tetapi bila katalah UMP ni menetapkan speed limit, semua tak boleh exceed 35, dah jam pula dekat pintu masuk tu Dr. Wan pagi-pagi, betul tak?
So that is a very orang kata situasi yang kita kena Mungkin tak fahami. relevan juga regulation tu, Dr. Jun. Relevan sebab dalam untuk kita mengubah sikap seseorang ataupun sikap kita tak boleh ada grey area. Boleh tak boleh. Kita kena jelas patuh tak patuh, follow tak follow. Itu yang saya nak sampaikan di sinilah. Okay, so back to kesalahan jalan-jalan raya tu, saya rasa memang kita nak mengenali sikap manusia ni, kebanyakannya tengoklah cara dia memandu dan sebagainya kan. Itu reflect attitude dan behavior tu ketika memandu, diterjemah secara total lah. Ni sorry lah, saya punya saya punya just pendapat peribadi saya. Okay, tadi kita tak masuk sikit routine violation. Saya rasa routine violation ni ramai lah yang dah agak itulah, macam itulah tadi melanggar hal laju kan, balik hari-hari tu dia jadi habitual lah, dia jadi habitual. So orang, dan yang paling kita risau, dia boleh jadi apa, culture. The way we do things here. The way we do things here is reflect the culture kan. So kalau macam, maaf lah kan kalau ada wakil UNP, so kita takut nanti culture kita speed dalam kampus tu, kita melanggar 35 km tu become a culture so mungkin peraturan tu perlu di-revise, mungkin up sikit lah, bukan 35, mungkin up to 45 for example. So dari segi routine violation ni kita boleh kata mungkin weak supervision and enforcement again yang saya cakap tadi, dan dia boleh affect the social norm kita lah, culture kita tu. So behavior ni daripada tiny little things, little piece, kita boleh consider. Okay, alright. So ada satu pandangan menarik daripada boleh bacakan. Kita punya pendengar Z ni. Izinkan saya menambah, untuk lesson learn kes pelajar maut bukan untuk berspekulasi, tetapi dari sudut faktor manusia kita boleh lihat dari sudut kognitif dan sistem motor badan. Apabila berada dalam situasi mengejut, kita akan tergamam dan terpaku. Situasi di mana sistem saraf manusia akan mengalami kejutan mendadak. Kejutan mendadak equal to startle effect. Dan kejutan tersebut boleh melumpuhkan keupayaan kognitif untuk menghantar arahan untuk angkat kaki kepada otot dengan pantas. Betul. Ni dia relate dengan badan kita pula ya. Betul. Kita lack of kita punya sense kan. Yalah kita itulah kita punya tu memang tindak balas mengejut tu. Kita tak tahu nak buat apa. Boleh tak saya nak relatekan pula dengan sekarang kita berbicara tentang skill based lapses of memory, yang mana ia boleh berlaku walaupun human error boleh berlaku walaupun kita sudah tahu, sudah biasa. Yalah, mungkin kita sebenarnya sekarang ni mungkin dah berapa tahun bawa kereta, 20 tahun bawa kereta. Nak kata berlakunya mistake tu bukan, tapi kita ada satu kategori itu skill based tadi kan. Yang mana dia boleh berlaku lapses of memory ataupun slip of action. Jadi apa pendapat Dr. Jun bila kita katakan benda ni dia boleh berlaku apabila yang melibatkan tekanan kerja atau kepenatan, fatigue, yang boleh menyebabkan seseorang pekerja ataupun sesiapa sajalah individu yang memandu mengalami lapses ini sehingga boleh meragut nyawa. Another level ni soalan Dr. Wan ni. So tidak dinafikan lah faktor tekanan kerja, stres memang mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi lah. So that is another domain in human barriers in safety. So kalau tadi saya terangkan basic ID tu, sebenarnya lanjutan kepada basic ID ni ada satu lagi yang dinamakan stress and distress lah, which is another part of human barriers in safety, di mana memang dia affect keselamatan, tahap tingkah laku selamat pekerja tersebut. So apa yang kita boleh faham dan lakukan dari untuk sudut. Okey, sebelum tu Dr. Wan, izinkan saya berkongsi sedikit hasil dapatan kajian saya. Ya, boleh? Okey, so saya memang ada buat kajian mengenai satu insiden yang agak menyedihkan lah di Malaysia, which is a forgotten baby syndrome. So kalau rakan-rakan can remember, ni apa yang kes tertinggal anak, terlupa anak dalam kenderaan dan masih berlaku lagi Dr. Jun. Ya, sangat tinggi. Bukanlah sangat tinggi. So saya cerita
kita mengemang bulu rumah. So it's very sad ya, saya bukan meraihkan tetapi sekadar berkongsi. So based on my data, I think around 17 to 20, 17 to 19 lah numbers ya, since 2012 something like that, numbers of child. Maafkan saya kalau salah tapi saya ada paper. Saya memang ada tulis paper on that prevalence ya. Okay. So lanjutan kepada tu memang saya mengkaji bukanlah mengkaji the possible factors lah, the 40 possible factors among parents that having experience of FBS ni. Okay, so I give this a set of survey lah to Malaysian ya. So memang projek ni memang being funded by Asian Anchor by Myros. So tapi mendapat responden agak mencabar. So I have 83 respondents willing to answer my survey tu, me and my team lah. And then from the 83, 27 have this FBS. You bayangkan ada saya punya responden tu yang ada experience ni dan ada yang melebat sampai kematian lah, tapi saya tak details that out lah. Okay, so bila kita kaji ya, saya kaji stress, saya kaji mindfulness, saya kaji cognitive failures dalam this set of people lah. So surprisingly, actually what happened is is due to cognitive failure, is due to cognitive failure lah, lapses of memory tu Dr. Wan. Dia bukan disebabkan stres kerja atau sebagainya. Maknanya findings tu menunjukkan kita tak boleh blame the parents atau blame the people to neglect their children and so on lah. So memang ada bukti daripada kajian saya menunjukkan dia ada lapses of memory lah, yang error tadi tu. Yelah kita common kita boleh agak sebab dia kan, tapi bila dapatan kajian tu menunjukkan begitu, okay, this is a very soothing to our mind, heart and mind that Malaysian parents ni bukan sengaja lah kan, the FBS tu bukan sebab stres sebab kerja dan sebagainya. Okay, itu konteks kajian saya lah dengan responden yang tak berapa tu ya. So findings tu memang lapses of memory. Okay, tapi kalau dalam konteks lebih besar, macam Dr. Wan cakap tadi, betul lah stress versus distress mempengaruhi ya. So apa yang kita perlu faham, stress versus distress ni apa ya, kita kena tahu apa constructive dan destructive stress lah. So takat mana kita boleh tampung stress punya stress punya pressure tu, because kita perlukan stress. Ni semua pun tahu basic kan, kita perlukan stress untuk motivation, kita perlukan stress untuk performance. Kalau tak ada stress kita bosan, kita boredom bukan bodoh boredom capai KPI nanti Dr. Jun. Tak ada stres tak capai capai KPI. So tapi kita kena tahulah. So kita kena always understand when the stress level is increased, the performance is increased, that is a good stress. When the stress level is increased and the performance level is dropped, that is where we need to take care lah. So masa tu dah start burn out, dah start sakit, that is distress level. Distress level. So betul kita kena pasti stres ya. Kena tahu kita stres tak stres. So management pun boleh ambil tindakan, contohnya adakan survey, stress profile, macam-macam sekarang ni ada, siap boleh tengok based on ada electromyogram, check the heart and the nerve to know whether the workers is under stress or not. Okay, so harap menjawab, betul stress and distress is another challenge in human to safety. Tak dinafikan. Okay, itulah satu lagi benda yang paling penting kalau kita sendiri, ialah bila kita fikir orang-orang industri ni, kita nak buat apa pun yang berkaitan dengan safety, in the end sebenarnya kita nak profit sebenarnya. So saya faham maksud Encik Abdul Embong ni, apabila dia kata apa yang kita discuss ni amatlah relevan, tapi rata-rata untuk leadership to adopt and adapt the discussed elements, but the main issue how the workforce want to see and feel the sincerity of leadership yang sering being pressured by top to save cost and go fast. Sebab yelah kadang benda yang berkaitan dengan safety ni, macam kita bicara tadi lah, benda tu tak pernah berlaku, jadi we feel safe even though we know that is wrong kan. Jadi dah lah macam mana kita nak saya suka pendapat tu, betul, saya faham. Sebab tu dalam orientation and alignment in safety lah, so the organisation of orientation and alignment towards safety kena clear means tak dinafikan betul, cost, everything tu is a priority. So di sini mungkin kena ada sedikit paradigm shift lah.
paradigm shift towards management in term of when we do safety, when we comply to safety, it should be from a government regulation to corporate responsibility. Kita shift paradigm tu. Tapi senang cakap lah, nak buat susah kan. Tapi memang ada diceritakan dalam 10 rukun lah, rukun saya namakan rukun. Dia paradigm shift, saya suka sangat. I think mungkin ada juga rakan-rakan yang familiar with the paradigm shift. Dia kata in order for us to achieve a good safety culture, to have a values in safety tu memang kena ada paradigm shift ni. From government regulation to corporate responsibility, for example, from individual to interdependent teamwork, from outcome oriented to behavior focus. All those paradigm tu memang, tapi ini memang berkait dengan leadership lah. Dan saya paling suka untuk kongsi yang terakhir lah, yang paradigm shift yang ni saya rasa sangat menarik untuk saya kongsi. Betul, when we enduring safety, safety sepatutnya kita kena treat, betul, safety is priority safety is priority, but on top of priority, maaf lah saya cakap senang sebab saya tak kerja industri kan. Minta maaf awal-awal ya Dr. Wan. So tapi safety even though is priority, tapi kita kena put values in it. Values, so enduring values, so means bila kita put values, put tu bukanlah kita put like that, no, dia ada mission, vision. So in designing what we want, the objective of kita punya safety program and what not so when we put a higher value of safety tu, dia perlu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih ni lah, lebih mendalam lah. Sebab apa? Sebab values ni dia tak boleh reordered, dia tak boleh compromise, dia tak boleh be replaced. Sebabnya safety tu memang dia first, tapi bila kita kata first, priority, dia kadang-kadang kita boleh reorder. Betul tak Dr. Wan? So that is a belief. Ni saya cerita pasal filosofi lah saya bukanlah nak kata tak betul. Tapi bila kata safety value tu susah. Maksudnya bukan susah, lebih nampak wow, macam impactnya sebab it should be okay, retorik Dr. Azia, safety first laungan saja. Laungan kan? Betul, laungan tu kena bergabung dengan value di sebalik safety first tu. Sepatutnya safety is a value. Saya suka bagi contoh dekat student dalam kelas, mungkin ada yang dengar student-student saya ni, contohlah bila kita value something, kita tak akan boleh replace dia. When you waking up late in the morning, you have test at 8. You have test at 8 lah. What are things or routine that you can escape? Apa yang you boleh, bukan escape, yang you boleh skip. You boleh skip mandi, you boleh skip iron baju, pakai baju tak gosok, gosok gigi boleh skip tak? Geli kan, nak cakap pun geli. Okay, so dosa sampai perempuan boleh skip. Makeup boleh skip, apa yang tak boleh skip? Kalau kita put values into something. Definitely our solat. Yes. Maknanya selambat mana kita akan solat tu, how kita put values in solat tu. Okay, maknanya bukanlah saya nak memartabat. Maksudnya that is how we see organisation should shift values of safety lah from priority. Yang mana yang ada priority dan mana yang optional sebenarnya. That's right. Two values. There should be an unwritten rules lah. So that bila kita masuk organisasi tu, kita jejak aja kaki, dapat rasa dia punya culture. Tu six sense kita lah tadi. Okay, just joking. Okay, Dr. Wan, ada lagi komentar-komentar. Wah, dah 10:30 tanpa kita sedari. Nampaknya kita dah di akhir podcast kita. Saya rasa saya nak bagi satu lagi soalan sebab kita sekarang ni kan berada di zaman AI dan otomasi. So jadi adakah Dr. Jung rasakan teknologi ni akan mengurangkan kerumitan tingkah laku manusia, atau sebenarnya ia buatkan manusia jadi makin leka? Komplasensi yang Dr. Jung ada sebut juga tadi, sebab terlalu percaya pada mesin. Okay. Kita janganlah percaya mesin sebab mesin tu design by human. Macam-macam mana pun in the end, secanggih mana mesin pun yang involve dia adalah, yang menguruskan dia adalah human So tidak boleh larilah daripada kita sentiasa memastikan human tu betul dulu. Maksudnya kita betulkan, modify behavior yang tidak baik kepada lebih baik, yang mana baik kita suburkan lagi kita menambah baik keadaan tu. Maksudnya
tak apalah dengan AI, dengan everything, tapi itulah challenge dia in term of communication lah. Kita kadang-kadang tak dapat real communication one to one because everyone busy with screen and so on. So that's why culture tu kita kena perbaiki lah from time to time. So mungkin ada masa yang kita buat coffee break, kita buat sesi sembang santai untuk have the real interaction human to human, sebab kita takut nanti one day yalah betul lah AI teknologi ni mengatasi semuanya. Tapi saya bukanlah tak setuju kadang-kadang AI ni pun dia dah boleh baca perasaan kita walaupun dia adalah robot and human, tiba-tiba betul lah apa AI kata, tapi jangan sampai tahap macam tu lah sebab human ni wisul lah, wisul. So jangan kita matikan watak manusia ni dalam memperbaiki budaya, sikap, tingkah laku di tempat kerja dengan menggantikannya dengan AI. Contohlah saya kalau assignment student, saya tak akan bagi student soalan-soalan yang mereka boleh dapat daripada AI lah. So saya akan suruh dia orang buat real observation, dia calculate the at-risk behaviour, dia explain subjectively what they see, what they feel. So those are the things lah. Okay? Ya, AI ni juga Dr. Jun, kalau kita tengok berdasarkan isu semasa yang pernah berlaku, walaupun dia AI semata-mata, kita hanya bercakap dengan ChatGPT, berbual dengan dia, tapi jangan main-main, ia juga pernah melibatkan kehilangan nyawa apabila AI sendiri memberi nasihat Betul. yang tidak sepatutnya, yang boleh meragut nyawa. Itu kalau kita nak bincang lagi panjang lah pula ya. Sebab by kita pun dah di akhir default rancangan. kita nak guna AI ni, kita kena ada macam etika penggunaan. Kita kena ada ilmu berkaitan perkara tu dulu. Tidak membabi buta mempercayai apa yang AI cakap lah. Okey, baiklah, akhir sekali Dr. Jun, kita dah di Ada akhir lagi rancangan. soalan? Baiklah. Kita nak minta Dr. Jun bagi pesanan take away untuk semua Macam pendengar rasa kena tentang interview. bagaimana kita harus, ni last dah ni. Bagaimana kita harus menghargai nyawa melalui pemahaman tingkah laku dan bukannya sekadar mematuhi undang-undang di atas kertas. Tadi kan Dr. Jun cerita pasal ni kita kira undang-undang yang fix adalah kena ikut had laju 35 km sejam tadi kan. Tapi okey, apa pandangan Dr. Jun? Sebelum tu saya nak raikan AI kills your brain. Betul. Kill your brain. Okey, okey, pesanan ya. Okey, so saya biasalah, saya orang yang kaji pasal behaviour safety kan. So saya rasa memang kena manfaatkanlah science on behaviour safety ni. So kita ada ilmu ialah Allah Ta'ala pun menjadikan kita ni memang begini sikapnya diversity of us, personality wise, behaviour wise memang diversity, dan di sini medan dan ruangnya untuk kita lebih memahami. So maknanya di sini untuk create a good culture whatsoever to shift climate, to improve safety performance and so on, I think we can use this one formula yang sangat-sangat penting lah, perubahan sikap tu, the behavior aspect, the science of behavior. So what did behavior tells us? Kita faham human is complex, so ada cabaran-cabarannya. Kita kena faham why people behave the way they are through science, and also from that kita can correct, kita can modify with the good intervention. Positif psikologi. Tapi jangan jadi toksik positif pula. Dr. Wan tahu tak toksik positif tu macam mana? Yang tu kurang tahu Dr. Jun. Okey, contoh macam ni. Contoh macam ni. Pekerja dia tak suka safety. Contoh ni bukan dekat sini, dekat Zurah. Okey, contoh pekerja tak suka tapi hari-hari dia suruh law. Saya sayang ABC. Dia macam paksa untuk positif. Tetapi ni hati remuk tak terluah, tetapi dipaksa untuk jadi positif melalui laungan. Yang berlaku nampaknya di kalangan para pekerja, saya rasa. Jangan tak Wan, nanti orang marah kita. Tapi itulah positif psikologi. Okey, sebab saya sebut positif psikologi tadi. So positif psikologi ni bukanlah satu bidang yang mudah. Kita kena perlu banyak bacaan, tengok research, kita kena rujuk pakar yang betul, sebab takut nanti apa yang kita sampaikan dekat pekerja kita dan sebagainya dia jadi toxic positivity. Sebab kita tak tahu what's inside their mind, what inside their brain, dan suddenly kita infuse benda-benda positif, which is orang jadi lagi poor that culture. So again saya rasakan itulah kot kata-kata terakhir daripada saya. Behavior ni memang satu formula yang sangat baiklah untuk kita manfaatkan sebab kita boleh kaji dia, kita boleh manipulate dia, dan kita boleh change to the best behavior that we want.
Okey, alhamdulillah, terima kasih Dr. Junaidah. Saya rasa kita dapat banyak ya perbincangan yang bermanfaat dengan Dr. Junaidah. Saya minta maaf pada pendengar-pendengar, mungkin ada lagi yang saya tak dapat nak baca semua daripada ruangan chat. Mungkin ada pertanyaan dan juga pandangan. Semuanya kami sangat hargai. Dan sebagai rumusan perbincangan hebat kita hari ini, saya dapat simpulkan keselamatan ni bukan sekadar tentang mematuhi senarai semak atau hanya sebab nak pakai PPE. PPE itu padahal hierarki itu last sekali kan. Tapi ia adalah tentang jiwa dan perilaku manusia. Dan kita belajar sebenarnya melalui temu bual kita yang pendek yang ringkas ini, sebenarnya kerumitan manusia ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan teknologi, tetapi dengan empati, komunikasi orang atas, orang bawah, dan budaya selamat juga bermula apabila pekerja rasa selamat untuk bersuara. Orang atasan boleh menunjukkan culture yang sepatutnya boleh diikutilah oleh orang-orang bawahan. Dan yang paling penting, keselamatan adalah tanggungjawab moral. Bukan sekadar hanya kepatuhan undang-undang. Janganlah kita menunggu tragedi untuk mula memahami manusia. Fahami manusia dahulu, maka sistem akan menjadi lebih selamat. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama. Itulah Dr. Wan, saya pun terima kasih semua dan mohon maaf jika ada poin-poin saya yang tak kurang tepat, segala yang baik itu daripada Allah, yang kurang baik dan itu kelemahan daripada diri saya sendirilah. Semoga berjumpa lagi, saya boleh dihubungi bila-bila masa lah, anything that we can discuss. Okay. Okey, kami serahkan kepada administrator. Sama-sama yang cakap terima kasih. InsyaAllah. Sama-sama. Yang baik-baik. InsyaAllah, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita TS Dr. Wan Zaitun Wan Sulaiman atas pengendalian sesi yang sangat lancar dan menarik itu tadi. Dan setinggi-tinggi penghargaan juga kami ucapkan kepada speaker jemputan kita, Dr. Junaidah Zakaria, atas perkongsian yang sangat bermakna dan membuka minda kita semua pada malam ini. Jelas sekali topik Engaging the Complexity of Human Behaviour in Safety ini memberi kita satu perspektif baharu bahawa aspek tingkah laku manusia memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan keselamatan di tempat kerja. Dan sekali lagi kita amat berbesar hati menerima dua wakil hebat dari UMPSA yang sudi bersama kita pada malam ini. Terima kasih atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sangat berharga itu tadi. Jadi kepada semua pendengar, terima kasih atas penyertaan dan sokongan anda sepanjang sesi ini. Diharapkan segala ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan dalam kerjaya dan organisasi masing-masing. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami dalam podcast Bual Bicara OSI dan I yang akan berlangsung setiap Rabu malam dengan pelbagai topik menarik yang lain. Jadi dengan itu saya akhiri sesi kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Doktor. Yeah. Thank you. Nanti saya akan cuba hubungi doktor. Alright. InsyaAllah boleh.